akan jauh daripada neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah sebut ciri pertama orang yang paling bertakwa yang selamat daripada neraka, iaitu allazi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang sentiasa memberi hartanya untuk yatazakka, membersihkan hati dan jiwanya. Allah tak kata sifat pertama orang paling bertakwa solat malam. Kan? Tetapi yu'ti malahu yatazakka. Menunjukkan memberi harta kita pada jalan Allah adalah sifat utama orang bertakwa. Kadang-kadang dia solat malam, dia tak malam. Tapi kedekut, dia bukan orang bertakwa. Kenapa memberi harta pada jalan Allah sifat utama orang bertakwa? Apa dia? Sebab apa? Bersihkan hati. Tak, Allah nak uji kita dengan benda yang paling kita sayang. Yang paling kita sayang ialah harta. Bila kita bagi benda yang paling kita sayang, kerana Allah, itulah bukti kita cinta Allah lebih daripada cinta harta.